Ibrahim Ali kata UMNO dah rosak dan kemasukan Khairy dan Hishamuddin ni takkan ubah apa-apa lah. Tapi aku nak tanya jugalah Ibrahim Ali ni satu soalan kan. Kalau UMNO betul dah mati, kenapa parti lain masih takut dengan Rumah Bangsa ni? Aku baca kenyataan panjang Ibrahim Ali pasal UMNO lah. Dia cakap kemasukan tokoh macam Khairy Jamaluddin dan juga Hishamuddin tu takkan kembalikan keyakinan rakyat. Dan dia kata masalah UMNO tu bukan kekurangan tokoh lah. Masalah UMNO ni sebenarnya dia cakap ada isu integriti, credibility dan sejarah lama. Okey, fine lah. Aku mungkin setuju satu benda lah kan. UMNO memang pernah buat kesilapan. Tapi Ibrahim Ali nampak macam lupa satu benda yang penting lah dalam politik Malaysia ni. Dalam politik Malaysia ni, ya, parti boleh jatuh lah kan. Tapi kalau parti tu ada akaun yang kuat, dia boleh bangkit anytime. Dan UMNO masih ada benda yang parti lain susah nak lawan lah. Ni kita ada jentera sampai ke kampung. Dan kita ada cawangan sampai ke akar rakyat. Sebab itulah walaupun kalah PRU, UMNO tak akan hilang terus dari peta politik Malaysia. Dan sekarang pula muncul idea Rumah Bangsa ni. Ramai orang salah faham lah pasal konsep Rumah Bangsa ni kan. Rumah Bangsa ni bukan sekadar nak bawa masuk semula tokoh lama kan. Idea sebenar dia sebenarnya lebih besar lah daripada itu. Rumah Bangsa ni sebenarnya nak satukan semula tokoh Melayu yang berpecah selepas tahun 2018 lah. Dari segi orang golongan profesional, pemimpin muda dan juga tokoh-tokoh politik yang ada pengaruh. Dan kalau semua ini duduk di bawah satu platform, maka peta politik Melayu boleh berubah completely. Dan kalau penghuni muda Melayu ni kembali sokong UMNO, percaturan politik Malaysia akan berubah besar. Ibrahim Ali persoal idea Rumah Bangsa dan kemungkinan tokoh seperti KJ kembali ke UMNO. Tapi dalam politik Malaysia hari ini, persoalan sebenar dia bukan sekadar siapa yang kembali, tapi sama ada orang Melayu mampu bersatu semula dalam satu platform yang besar. Dan jika Rumah Bangsa berjaya satukan semula tokoh-tokoh ni dan juga pengundi Melayu, maka peta politik negara mungkin akan berubah sekali lagi. Kita nantikan. Jeng jeng jeng.